Macam mana kami buat konten FYP macam ni, view ratus ribu macam ni dan macam ni, boleh buat sale 180,000 pada bulan pertama, tekan ads sangat-sangat minimal, ROAS 130. Jom saya share formula 3H dan juga 3C. Let's go. 3H yang pertama, awak kena tahu apakah hook dalam konten. Tak kisahlah Facebook ke, Instagram ke, TikTok ke, YouTube ke, semua memerlukan ketiga-tiga formula ini. 3 hook. Hook yang pertama dipanggil sebagai visual hook. Hook dari bentuk visual. Bila nampak video tu bergerak, nampak menarik. Jadi saya explain. Next adalah audio hook. Hook dari sudut audio, suara, perkataan yang disampaikan. Next adalah title hook. Title yang kita tulis dekat atas tu, kecil tu, nanti saya tunjuk. Okay, next, kita kena combine pula dengan formula 3C. C yang pertama dipanggil sebagai clarity. Kena jelas apa yang disampaikan. Nombor 2 adalah curiosity. Kena rasa macam nak tahu apa ni, apa benda ni, apa yang berlaku. Dan last sekali adalah teks. Dia kena jelas isi kandungan yang disampaikan. 3H dan 3C. Bayangkan video berjalan. Cuba kau bayangkan. Video dia terpecah kepada beberapa bahagian. Bayangkan 10%, 80% dan 10%. Terpecah kepada beberapa bahagian. Bahagian yang pertama dipanggil sebagai hook. Hook ni belah depan sekali guys. Dia biasanya dalam sekitar 3 second ke 7 second sahaja. Part tengah ni pula dipanggil sebagai content, isi kandungan kita. Dan part belakang ini pula adalah outro. Senang cerita, yang ni intro. Alamak, tulis sinilah intro, content, outro. Tapi dalam intro kita ada hook. Hook yang membentuk intro. Hook ni apa? Hook ini bertujuan untuk buat orang stop scroll. Ni depan ni. So, saya nak ajar awak buat depan ni. Depan ni antara benda yang paling mencabar. Kalau gagal depan, gagal belakang. Orang tak akan tengok. So, biasanya, katakanlah yang ni 3 ke 7 saat. Konten awak dalam sekitar 30 ke 60 saat. Mengikut platform. Dan outro awak dalam sekitar maybe 5 ke 10 saat sahaja. Ni kalau video FYP tak panjang lah. Jadi bila awak combine semua, video awak roughly total dalam sekitar 60 ke 120 second average. Jangan taksub sangat buat video pendek. Saya dah banyak gila konten FYP walaupun 5 minit, 10 minit, 22 minit pun view macam ni. Tengok. View dia lebih daripada setengah juta. Tengok ni. So bukan apa guys. Kalau awak faham formula 3H, 3C ni, orang akan stay sampai habis. Dan kenapa orang nak stay sampai habis? Jom kita zoom kepada 3 second. Bayangkan ni. Ni. Saya tengah membedah dia. Okay, jom kita tengok. Dalam 3 second pertama, sebenarnya terpecah kepada beberapa elemen. Bayangkan ini adalah kosong, 1 saat, 2 saat, 3 saat. Pada saat pertama, mula-mula sekali lah okay, orang tu tengok. Orang tu tengah tengok dekat sini. Apa benda yang akan berlaku pada lebih kurang 0.5 milisecond. Time ni, video kita perlulah ada clarity. Jelas. Ush. Dan combination pada waktu ini juga akan berlaku serentak, tapi mungkin lambat sikit dia masuk kat sini. Orang macam, apa benda ni? Elemen seterusnya yang kena sampai adalah curiosity. Dan pada elemen yang seterusnya, time ni awak dah kena ada elemen konteks. Maksudnya apa? Begini, message explain. Kalau awak faham ni, awak jadi content genius. Clarity ni maksudnya jelas. Bayangkan video tu, bila dia sampai, dia faham, dia dengar. Sebab tu, bila sebagai speaker, ayat permulaan tak boleh cakap laju sangat, tak boleh kita telan perkataan. Kalau anda baru nak mula berniaga, baru nak mula berniaga, kan tak jelas. Baru nak mula berniaga tapi tak pasti. Nampak? Dia ada pause sikit. Anda baru nak start niaga. Kalau baru nak start niaga ni, dia lain So, clarity ni adalah kejelasan dari sudut tempo, kejelasan mikrofon,
background effect. Kadang-kadang suka buat ada bunyi pula kat depan tu. So clarity dah fail. So clarity ni biasanya kita nak pastikan jelas apa yang disampaikan. Next, kita kena ada elemen curiosity. That's why bila kita post satu-satu video kat TikTok, saya ambil lah video tu menegak macam ni Ni video. Okay. Video tu kena ada elemen curiosity. Dalam kita punya video tu, visual hook ni biasanya adalah pergerakan kamera. Macam kamera tu bergerak ke apa ke. Dia adalah scene. Diibaratkan yang ni pula dia boleh dipanggil sebagai scene, situasi, scene tersebut. Manakala audio hook ni adalah sound. Sound. Kan ada, mana bunyi sound ada sound. Bayangkan tu macam speaker lah. Sound itu adalah bunyi apa? Audio. Nama audio hook. Dan title hook ni pula adalah tulisan yang orang tulis kat atas tu. Contohnya, POV baru balik kerja bla 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 bla. Yang ni dipanggil sebagai title hook. So, visual pergerakan scene pertama, tengok perempuan tu tengah jalan tepi sungai. Perempuan tu tengah ni, kenapa ni? Tu visual. Kenapa ni? Audio. Pulangkan anakku. Suami itu milikku. Pak Imam itu suami aku. Contohnya tu audio pula. Kenapa Pak Imam itu suami dia? So, pada permulaan video, clarity dan curiosity kena sampai, kena jelas. Tapi, benda tu takkan buat orang stay. Kenapa dia nak stay? Pak Imam tu suami dia. So what? So, kita tulis. POV, suami pergi terawih, lupa bawa isteri. Video ni pasal pergi terawih tertinggal bini kat rumah ke? Itulah konteks. Orang stay sebab konteks. So, jawapan dekat sini guys. Tengok tak muat pula dah. Orang stop sebab clarity dan curiosity. Tapi, orang stay tengok video sebab konteks. Maksudnya, kalau awak faham, macam logik. Kalau sekadar clarity dan curiosity semata-mata, orang takkan stay. Video ni pasal apa? Tiba-tiba menjerit, tiba-tiba menangis, tiba-tiba sangatlah, aku tak faham lah. Lepas tu ada konteks. Interview budak baru habis SPM. Interview student straight A di sekolah nombor 1 kat Malaysia. Nampak? So, konteks ni guys, saya bocorkan rahsia. Konteks sebenarnya berada pada title hook. Di sinilah wujudnya konteks. Dan audio dan visual kena ada elemen curiosity. Dua-dua ni. Curiosity, sini pun kena curiosity. Sebab curiosity ni kena maksimum. Kalau tak, dia takkan stop scroll. Benda ni akan buat orang terstop scroll. Daripada dia scrolling, tengok video-video lain tu, dia akan tengok. Dan yang ni dia akan stay sampai habis. Sampailah habis video tu. So, konteks ni lah dekat tulisan ni. Sebab tu saya tengok orang yang buat video tak ada title dekat FYP dia. Tengok macam ni. Tengok gambar ni. Tengok. Okay, dalam gambar ni, ni adalah contoh yang kami shoot dekat Jepun daripada konten Rakurai. Nampak tak? Ada title. Title ni adalah konteks. Lepas tu, visual dia dekat Japan. Tengah berjalan ke, tengah ni ke. Dan audio apa yang disebut. Okay, saya play kejap video ni selama 4 second. 3, 2, 1. Kalau tengok rumah-rumah dekat Jepun ni kan, dia style macam ni tau. Dia rapat-rapat satu. Nampak? Macam ni. Ni contoh dia. Simple je. So, bila awak faham, lah. Orang memang terstop scroll. Tapi dia takkan stay kalau dia tak tahu what's in it for me. Untuk aku, apa aku dapat? Contoh macam situasi tadi. Bang, jangan lagi. Kenapa bini jerit pula dah? Tulis kat atas tu, bila suami terlupa engkau tak naik kereta lagi. POV, suami busy kerja, tertinggal bini kat rumah. Ataupun, kisah balik raya tertinggal dekat RNR. Title tu orang macam, budak ni kena tinggal kat RNR ke? Sebab tu, mana lagi senang dan cepat faham? Saya tanya awak. Title ke visual? Nombor 1 confirm visual. Dekat RNR. Tapi, kalau awak tak letak title, orang kena tengok sampai saat yang keberapa boleh faham. Video ni pasal tertinggal kat RNR ke? So, that's why konteks ni paling cantik letak sebagai title.
Sebab itulah benda ni guys, tiga-tiga elemen ni kena capai. Clarity ni memang by default banyak orang dah berjaya buat lah. Clarity ni tak susah sangat. Kejelasan audio, kejelasan suara, bercakap slow, sepatah-sepatah, sebut seketul-seketul. Yang ni based on talent tersebut. Tapi walaupun talent berkualiti sekalipun, editing sampah tak pergi juga. Editing yang betul boleh menaikkan rasa keris. Dengan konteks yang diletakkan betul dekat atas tu, boleh menyebabkan orang terstay sampai habis. Jadi ini adalah formula content FYP. Saya bukan cikgu TikTok, saya hanyalah cikgu konten. Saya dah buat konten daripada tahun 2018 sampai sekarang. Dari zaman Facebook, sampailah ke Instagram, sampailah ke TikTok sekarang ni. Dan benda ni saya baru belajar juga setahun setengah yang lepas, membuka minda saya. Dan saya baru perasan, betul lah. Kenapa video aku FYP? Rupanya aku bercakap jelas. Ada elemen curiosity. Dan ada konteks dekat situ. The rest is masalah algo. Katakanlah video awak tak FYP. Teruskan buat. Sebab algoritma ambil masa untuk pick up. Contoh macam saya buat video ni. Mungkin tak FYP. Saya tak kisah. Yang penting konsistensi. Mula-mula memang tak FYP. Lepas 10 video. Lepas 20 video. Tengok ni akaun kita yang ni. Berapa banyak follower akaun ni. Akaun ni baru tak sampai 2 bulan ke 3 bulan je kita develop. Akaun ni dah banyak follower macam ni. Bukan sebab apa? Consistency always beat efficiency. Kadang-kadang kita nak efficient, nak buat seminggu 1 video, 2 video. Tapi, efficiency is overrated. Efficiency ibarat macam arnab yang berlari dan nak tidur. Manakala, consistency adalah kura-kura yang nampak macam perlahan tapi dia akan kalahkan segala arnab yang ada dekat dunia ni. So, kalau awak nak menang dalam dunia konten, always consistent sehari 3. Kalau lemah sangat, sehari 1. Dah. Kalau boleh, sehari 5 macam Pak Mat Western. So, jumpa dalam video seterusnya. Subscribe channel ni kalau awak rasa video ni bermanfaat. Yes.